Legenda Korab dan Belintok. Ini merupakan sebuah cerita klasik dari datuk nenek pencerita tentang zaman dahulu sebelum kedatangan agama teratur di kampung mereka. Ikuti cerita ini dan dengarkan apa yang terjadi selepas itu. Kepada yang baru menyertai channel ini, selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada anda cerita-cerita menarik dan original dari seantero Borneo. Ceritanya bermula. Pada zaman itu ada seorang lelaki di kampung pencerita yang sangat taksub dengan kuasa mistik atau ilmu ghaib namanya Korab. Dia belajar dan mengamalkan pelbagai jenis ilmu ghaib sehingga sanggup berkawan dan bergaul dengan makhluk yang tidak kelihatan seperti duarung, makhluk halus roh. Dan dia betul-betul memanfaatkan ilmu itu walaupun dengan cara yang salah. Dia tidak peduli tentang orang lain, sehingga apabila dia kehabisan wang, dia menggunakan ilmunya untuk mendapatkan lebih banyak wang. Salah satu caranya adalah dengan meninjau rumah-rumah atau kampung-kampung yang lebih kaya di sekitarnya. Kemudian, dia akan mengumpulkan potongan-potongan hujung tunggul kayu yang tajam dari pokok-pokok kecil dan membawanya ke rumah atau kampung yang disasarkan. Selepas membaca jampi serapah, dia akan melemparkan potongan-potongan tajam itu ke dalam kawasan rumah atau kampung. Dan setiap potongan akan mencari mangsa, menyebabkan mereka merasa sakit yang amat sangat. Kemudian, Korab akan muncul dan menawarkan diri untuk menyembuhkan mereka. Tetapi dengan syarat, mereka harus membayar apa saja yang termampu. Perbuatan Korab terus-menerus berlaku untuk suatu waktu yang panjang. Kemudian, suatu hari penyakit yang dahsyat melanda kampung mereka dan kawasan sekitarnya. Menurut cerita, entiti-entiti gelap seperti hantu, duarung, dan syaitan adalah dalang di sebalik penyakit-penyakit yang melanda kampung mereka. Entiti-entiti ini dikatakan pemakan manusia, dan ramai yang menjadi mangsa mereka. Malah beberapa keluarga melarikan diri kerana ketakutan. Korab kemudian berjumpa dengan entiti-entiti gelap ini dan menawarkan diri untuk menjadi kawan dan suruhan mereka, dan mereka menerimanya. Maka bermulalah operasi entiti-entiti itu dengan bantuan Korab. Dikatakan ada juga orang kampung yang mempunyai ilmu pelindung seperti menggunakan semut api yang dihamparkan seperti tikar di sekitar rumah mereka untuk menghalang entiti-entiti itu. Namun Korab akan membuat api gaib untuk membakar semut-semut itu, memudahkan entiti-entiti itu mengalahkan manusia. Jika orang bersembunyi di dalam gua dan menutup pintu masuk dengan batu besar, Korab dikatakan akan membuat lubang di batu itu dengan mudah, membolehkan entiti-entiti itu memakan mereka yang lari bersembunyi. Ini berterusan sehinggalah akhirnya entiti-entiti itu berhenti sendiri. Selepas satu masa yang panjang, dengan izin Tuhan, orang-orang luar datang ke kampung mereka membawa perlindungan keagamaan. Ramai yang menerimanya. Mereka percaya bahawa Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dapat mengalahkan kuasa entiti-entiti itu. Penduduk kampung dan mereka dari kawasan sekitar sangat teruja dan berasa lebih tenang selepas itu. Menurut kepercayaan dan kebiasaan di kampung-kampung di Borneo pada masa itu, jika senja sudah hampir tiba, tidak boleh keluar rumah atau berjalan-jalan jika sudah gelap kerana takut tersampuk dengan jin syaitan dan akan dibawa lari. Selain itu, ada juga adat yang mengatakan tidak boleh memanggang daging pada masa senja kala kerana hantu dan syaitan akan datang untuk meminta makan. Suatu hari, seorang orang tua kampung bernama Belintok bercadang membawa sekumpulan penduduk kampung untuk merasai sendiri kekuasaan Tuhan. Belintok berkata, "Baiklah, mari kita cuba pantangan bakar daging ini. Betulkah Tuhan akan menjaga kita?" Semua orang bersetuju, tetapi dalam begitu mereka sudah berdoa dan terus berdoa. Maka petang yang hampir senja itu, mereka menyediakan unggun api dan daging, dan beramai-ramai mereka menunggu. Semasa memanggang daging itu, tidak lama kemudian mereka mendengar seperti keributan yang kuat dengan derap kaki ramai yang menghampiri mereka.
Namun, apabila mereka menunggu-nunggu munculnya roh-roh yang tidak kelihatan, mereka tidak muncul. Sebaliknya, tiba-tiba kesemua mereka mendengar teriakan dan tangisan yang amat menyayat hati. Mereka sedar bahawa Tuhan yang lebih berkuasa telah melindungi mereka semua daripada kekacauan syaitan-syaitan itu. Sejak itu, cerita klasik ini sentiasa dekat di hati orang-orang kampung mereka dan mereka sudah tidak lagi takut dengan gangguan-gangguan kuasa gelap, jin maupun syaitan. Itu sahaja cerita kali ini teman-teman, sehingga jumpa lagi dalam episod akan datang. Sementara itu, jangan lupa share, like dan subscribe channel Teh Tarik Go.